Antara lelaki dengan perempuan, siapa pemandu yang teruk? Hey everyone, hey everything. Sekarang kita berada di Motomaniac dan kita buat apa ini? Kita nak Kita nak interview orang kat sini kan. Nak tanya dia orang apa? Aku tertanya-tanya, lelaki ke perempuan yang tak reti bawa kereta? Who's the worst driver kan? Is it me or you? Lelaki. Perempuan, Complicated. perempuan. Like Perempuan. tanya orang lah, jom. Kasi ada banyak kereta-kereta yang cantik. Rasa tergugat saya tengok. Rasa macam nak beli Essas, nak beli tayar baru, nak beli spoiler baru, nak beli kereta baru. Semua baru lah, boyfriend baru. Boleh? Baru Semua nak baru. Tak boleh ke? Jangan halang cita-cita I. Okay, sebelum tu maksudnya tengah tak elok ke sekarang? Alah, tengok dah terlepas. Kita tanya abang belakang ni nak? Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum akak abang. Nak bincang 5 minit boleh? Antara lelaki dengan perempuan, siapa pemandu yang teruk? Okay, boleh katakan lah dua-dua teruk sebenarnya. Depends kepada orang yang bawa tu. Kalau dia jenis agresif ke, jenis tak menyapa ke. Yang penting dia bagi signal lah. Why? Boys, their attitude is very bad. They like to drive really fast and no signal like that? Yeah, actually. Sebab perempuan diorang fikir diorang je betul. Sebab lelaki dia suka bawa kereta. Kalau contoh dia tengah marah kan, dia ikut mood bawa kereta laju. Babe, boyfriend you siapa babe? Bagi tahu kat I settlekan. Tak ada boyfriend. Tak ada? Apa? Perempuan. Perempuan? Okay, kenapa? Mak saya pun selalu bawa kereta. Si taksi daripada kecil ni. Selalu road rage lah. Signal tak ada kasih. Signal tak ada kasih. Lepas tu dekat highway dia pergi 50, 40. Oh, link hoger lah ni. Link kanan ke link kiri? Link kanan. Sampai situ saja video kita untuk kali ini. Korang jangan lupa untuk like, komen dan share video ni. Nak lagi kopi cycle, cari abang sebelah ni. Ya, aku always ada. Yes. Tapi kalau nak dijadikan conclusion, kan? Nak jadikan conclusion kan Mira? Ya. Cepatlah pening. Kejap. Aku pun pening. Sabarlah. Apa? Dia macam 50-50 kan? Okay lah, dah. Jawapan dia kan? Dah, bye-bye everyone. Bye-bye everything. Pening.